Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam slot Soulful Ramadan. Okey, kali ini saya nak kongsikan sebelum anda berbuka puasa, ya, jangan terjah makanan macam tu je. Pastikan anda amalkan lihat, bau dan rasa. Okey, lihat apa? Pastikan makanan yang anda lihat itu tiada sebarang lendir ataupun perubahan warna yang boleh menunjukkan yang dia adalah sudah basi. Contohnya daripada warna merah ada warna hijau, itu maksudnya ada kulat. Jadi tak selamat untuk dimakan. Jangan makan, buang. Okey. Yang kedua, hidup. Bau dulu. Ada tak bau yang pelik-pelik, yang tak biasa? Bau macam tu. Ada bau masam ke? Kalau ada bau macam ni, jangan makan. Okey. Dan yang ketiga, rasa. Masa nak buka tu, rasa dulu sikit. Ada tak rasa basi ke, rasa tak masak ke, yang pelik-pelik tu jangan makan. Kalau beli dekat Bazar Ramadan ataupun restoran, boleh adukan kepada KKM. Tangkap gambar dan adukan daripada bazar mana yang anda belikan, supaya pihak berkuasa boleh menjalankan investigation lah, ataupun menjalankan penguasaan mengikut apa yang diperlukan. Okay. Jika anda suka konten-konten seperti ini, teruskan menonton dan follow kami. Jangan lupa like, share dan komen, dan jumpa lagi di episod yang seterusnya.